Berapa jam nak kena buat intermittent fasting untuk turunkan bacaan gula? Kalau anda memang dah sah ada kencing manis, maka anda kena buat minimum 18 jam intermittent fasting ataupun IF. Sebab anda kena faham, jangan rasa stres dulu, anda faham dulu yang paling basic, okey? Sebab apa gula mula meningkat dalam darah anda? Disebabkan oleh anda makan makanan bergula dan juga makanan berkarbohidrat, terutamanya makanan proses selama bertahun-tahun sebelum ni. Dia tak berlaku selama sebulan dua, dia tak berlaku selama setahun, tak. Proses gula tu nak tinggi dalam darah tu dah berlaku bertahun-tahun sebelum ni. Sebab tu nak sahkan anda ada kencing manis ni, yang paling baik adalah cek darah HbA1c tu. Sebab HbA1c adalah bacaan selama 3 bulan sebelum ni. Nampak tak? Bukannya bacaan pada hari tu. Jadi bila gula dah terlampau tinggi dalam darah ni, anda kena effort lebih sikit lah. Tak boleh lah nak buat 16 jam, bawah 16 jam. Yang tu untuk turunkan berat badan okey lah. Tapi anda dah ada masalah kencing manis ni, anda kena tambah effort. Minimum mesti 18 jam. Bila dah biasa 18 jam, naikkan lagi. Cumanya, kalau anda masih belum biasa dengan IF ni, start je lah dengan 12 jam. Lepas minggu, naikkan sejam jadi 13 jam. Lepas minggu, jadikan 14 jam. Sehinggalah anda dapat 18 jam. Anda biasakan 18 jam dulu. Tak apa, buat sikit-sikit. Buatlah sebulan, 2 bulan. Bila anda rasa okey tu, naikkan lagi jadi 20 jam, jadi 24 jam. Kalau anda dah mula makan ubat atau anda dah mula cucuk insulin, yang ni kena jaga-jaga. Okay? Of course, ubat dan juga insulin ni anda kena dapatkan nasihat daripada doktor. Saya bukan doktor. Okay? Cumanya bila kita nak usaha sendiri ni, kita kena effort lebih. Anda kena sentiasa cek gula harian anda tu. Katakan bacaan gula anda pagi ni dah rendah. Tak perlulah makan ubat lagi. Nanti bila makan ubat akan jadi hypo. Hypo ni lagi masalah. Jadi sebelum anda nak makan ubat tu, anda cek gula dulu. Jangan lupa setiap hari ataupun setiap 2-3 hari sekali ataupun setiap minggu ke, rekod bacaan gula tu. Nanti sampai waktu nak check up dengan doktor, tunjuk nota yang anda dah catat tu supaya doktor nampak, oh gula dah semakin stabil, ubat dah boleh kurangkan, lama-lama mungkin boleh stop ubat. So anda kena buat effort tu kalau anda tak nak ada masalah lain. So IF ni bukanlah untuk turunkan berat badan semata-mata, tetapi untuk kesihatan secara keseluruhan.